Silver bar 1 kilo 26 keping. Tahniah saya ucapkan kepada Tuan Z. Hari ini beliau telah withdraw atau fizikalkan simpanan silver beliau kepada 26 keping silver bar yang berat setiap satunya adalah 1 kilogram. Beliau mula simpan silver pada Disember yang lalu dengan permulaan 2 keping silver bar 1 kilo. Kemudian beliau tambah lagi simpanan beliau dalam Silver Accumulation Program SAP sebanyak 26 kilogram lagi pada 26 Disember yang lalu. Hari ini beliau fizikalkan 26 keping silver bar yang berat setiap satunya adalah 1 kilo. Alhamdulillah. Sebenarnya silver juga sangat berpotensi sebagai simpanan jangka masa panjang seiring dengan emas. Dengan public gold, bukan sahaja emas, malah ada juga silver. Ada pilihan sama ada anda nak menyimpan dalam akaun SAP yang mana boleh mulakan simpanan serendah RM100 ataupun 100 gram yang pertama. Anda juga boleh buat belian silver secara fizikal, belian secara terus, outright purchase ataupun belian secara easy payment purchase, EPP 6 kali ataupun 10 kali ansuran. Tuan-puan yang nak saya guide mulakan simpanan silver, boleh pergi dekat saya punya profile TikTok, isi saja borang sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.